Belanjawan 2027 perlu mengimbangi usaha melonjakkan ekonomi berteraskan teknologi dengan keperluan menangani isu asas rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan perlu terus memacu kecerdasan buatan AI, pendigitalan serta sektor elektrik dan elektronik (E&E), namun tidak boleh mengabaikan isu kemiskinan, jurang pendapatan dan kos sara hidup. Mengapa dialog ini penting? Kerana kita dengar pandangan yang pelbagai. Tetapi dialog belanjawan itu akan hanya berhasil kalau kita lihat pertamanya dari segi kerangka makronya. Dia tidak boleh menuntut untuk satu jabatan atau kementerian atau satu persatuan tanpa mengetahui sebenarnya apa dia kekangan, apa dia yang mampu kita lakukan tahun ini. Dia bukan untuk 50 tahun. Untuk tahun ini kita harus tahu. Jadi pendidikan dan pencerahan tentang kekuatan ekonomi itu dan membolehkan kita agak selesa untuk belanja tambah peruntukan kerana kekuatan fundamentals ekonomi. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, Malaysia perlu mempercepatkan penerapan kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan teknologi baharu bagi memastikan negara tidak ketinggalan, namun pada masa yang sama tidak mengabaikan isu kemiskinan serta jurang pendapatan. Selain itu, tegas beliau, kekuatan ekonomi juga perlu disokong tadbir urus yang lebih bersih dan telus bagi mengurangkan ketirisan serta memastikan peruntukan kerajaan memberi manfaat kepada rakyat. Beliau berkata kestabilan politik juga amat penting bagi menarik pelaburan dan memastikan pertumbuhan ekonomi berterusan sekaligus memberi kerajaan ruang memperkukuh bantuan kepada golongan memerlukan termasuk golongan orang kurang upaya OKU. Menurut takwim Dewan Rakyat, rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan pada 9 Oktober ini.